11 hari bulan, malam 11 hari bulan, bila pengumuman dibuat keputusan pilihan raya, saya mau tuan-tuan angkat dan nobatkan Sharon Teo sebagai yang berhormat ahli Dewan Undangan Negeri Termas M43. Yang saya hormati, yang berbahagia, Encik Allen Ng, penasihat kehormat Persatuan Teochew. Yang berbahagia, yang berusaha, Encik Jonathan George Hajantai, pengurusi Persatuan Komuniti Sarawak Johor. Encik Hendrik Kutai, pengurusi Kadazan Dusun Cultural Association. Pemimpin-pemimpin NGO, pemimpin-pemimpin tokoh Cina yang juga turut hadir semua, rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan, khasnya daripada kaum Tionghoa, daripada Sabah dan Sarawak. Sekali lagi saya ucapkan berbanyak terima kasih. Siap-siap Taja pada semua, kita berikan tepukan kepada semua tuan-tuan. Tuan-tuan, saya datang malam ini bukan sebagai Menteri Kesihatan, tetapi lebih sebagai Naib Presiden Parti Amanah Negara. Saya datang untuk berikan sokongan kepada ketua atau tokoh wanita muda Wardah, Ketua Wanita Muda Wardah Negeri Johor, dan juga sebagai Naib Ketua Wanita Wardah Nasional. Inilah dia tokoh Sharon Teo. Tuan-tuan tahu Parti Amanah Negara adalah parti yang berteraskan agama, tetapi Sharon Teo, kerana dia kenal Parti Amanah Negara, kerana dia tahu Parti Amanah Negara, khususnya kerana dia pernah bertugas dan berkhidmat sebagai the protege, anak buah kepada Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Beliau langsung memberikan komitmen untuk bersama kami dalam Parti Amanah Negara hari ini sebagai Ketua Wanita Wardah Johor dan juga Naib Ketua Wardah Nasional. Tuan-tuan, saya datang di sini bukan untuk menakut-nakutkan sesiapa. Saya datang sini bukan untuk menaruh benci ataupun bermusuh dengan siapa. Dalam politik hari ini terlalu banyak kebencian. Parti Amanah Negara membawa mesej rahmah dan kasih sayang. Sebab itu Sharon Teo terpikat dengan kami dalam Parti Amanah Negara. Parti Amanah Negara adalah parti yang berteraskan Islam, yang mahukan, yang meraihkan, yang menyanjung kepelbagaian ataupun masyarakat majmuk. Kerana Islam mengiktiraf dan memberikan pengiktirafan dan menyanjungi masyarakat majmuk sebagai satu yang merupakan ciptaan Tuhan. Parti Amanah Negara celebrate the multicultural, multi-religious, multi-racial composition of Malaysia. That is why Sharon Teo pada awal-awal lagi telah memberikan sokongan kepada Parti Amanah Negara, because she understands, Sharon Teo faham tentang ideologi Parti Amanah Negara. Tuan-tuan, negara ini sudah banyak kita lihat dalam pilihan raya ini juga kita menaruh ataupun orang-orang politik, kita sudah cukup dengan kebencian. Kita tak payah marah-marah orang lain.
ya, kita tidak akan mendiskriminasi orang lain. Yang mustahak dalam Parti Amanah Negara, kita menghormati setiap agama, bangsa dan budaya. Sebab itulah Parti Amanah Negara membawa message kepelbagaian dan kesatuan dalam kepelbagaian. Unity in diversity. Sebab itu this intelligent lady, ya, wanita yang bijak ini memberikan sokongan kepada Parti Amanah Negara, walaupun Parti Amanah Negara bukanlah parti kaum dan parti agama yang tertentu, tetapi memberikan sokongan kepada Parti Amanah Negara. Tuan-tuan, malam ini saya mau membawa message. Pilihan raya negeri Johor ini bukan saja untuk melantik mana-mana ahli Dewan Undangan Negeri. Contohnya, kalau di Permas, we are not only electing Sharon Teo. We are, in fact, dalam pilihan raya ini akan menubuhkan sebuah kerajaan. Pada 11 hari bulan nanti, tuan-tuan mengundi. Kita bukan hanya melantik antara lainnya Sharon Teo sebagai ahli Dewan Negeri, tapi kita akan melantik sebuah kerajaan, menubuhkan sebuah kerajaan. Sebab itu saya mau tuan-tuan tahu. Saya tahu tuan-tuan datang bukan hanya untuk bersuka-suka. Tuan-tuan adalah rakyat yang serius tentang masa depan Johor. Betul-betul? Sebab itu tuan-tuan kena fikirkan betul-betul. Di N43 inilah calon kami. Tapi 56 ahli Dewan Negeri Johor memerlukan rakyat Johor tahu bahawa sangat mustahak untuk sebuah negeri, kerajaan negeri mesti bersama dengan kerajaan persekutuan. Betul? Dia mesti ada alignment dengan kerajaan persekutuan di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kalau kereta, tuan-tuan, kalau tayar dia tak align, tak ada alignment di jalan macam mana, tuan-tuan? Dia jalan gelong bukan? Kalau depan punya tayar dengan belakang punya tayar tak cukup alignment, dia berjalan dia goyang. Betul tak, tuan? Sebab itu tuan-tuan mustahak. Kerana hari ini kerajaan persekutuan di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Dato' Sri Anwar Ibrahim menjalankan kerja yang sangat baik. Ekonomi kita di peringkat yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi 5.1, 5.3 tahun ini. Maknanya ekonomi sangat maju. Negeri semakin kaya. Tuan-tuan tengok nilai mata wang kita. Siapa yang keluar negeri baru ini, siapa yang pergi ke Thailand, siapa yang pergi ke Indonesia, tengok mata wang kita dah sangat kukuh. Kita punya nilai mata wang adalah antara yang terkuat dalam negara ASEAN ini. Betul tak, betul? Sebab apa mata nilai kita kuat? Sebab ekonomi mantap, ekonomi kukuh, pembangunan baik, ekspor import sangat maju. Tuan-tuan, sebab itu kita tengok hari ini pengangguran adalah sangat rendah pada 2.9%. Sebab apa pengangguran 2.9%? Antara yang paling rendah dalam beberapa dekad dalam sejarah politik negara ini. Kenapa, tuan-tuan? Sebab ekonomi maju. Kenapa ekonomi maju? Sebab ada pelaburan masuk daripada luar ke dalam negara. Dia kata pelaburan asing, FDI, Foreign Direct Investment. Sebab itu bijak Perdana Menteri sebagai Menteri Kewangan. Kita ada Menteri Kewangan kedua, Dato' Sri Amir. Dua-dua kepala memang ekonomi punya. Jadi berjaya membawa masuk pelaburan. Kalau tengok, bila ada pelaburan masuk, barulah akan ada ekonomi, industri, perusahaan, perindustrian, menjadikan rakyat dapat
kerja. Graduate boleh kerja, tak payah bawa Grab, tak payah bawa Panda. Mereka dapat kerja yang bagus, gaji yang tinggi. Sebab itu pengangguran hanya 2,9%. Sebab ada pelaburan asing masuk dan pelaburan dalam negeri itu dipanggil domestik. Pelaburan domestik tidak keluar, dia melabur dalam negeri, dalam negara kita sendiri. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, apabila pengangguran pada 2,9% bermakna ekonomi is strong. Dengan tepukan kepada kedua-dua Menteri Kewangan pertama dan juga Menteri Kewangan kedua atas kerja prestasi yang sangat baik ini. Tuan-tuan tahu sekarang ini dengan peperangan di Asia Barat, ya, hari ini kita tengok dunia berdepan dengan masalah ekonomi, masalah tenaga, energi yang tinggi, kos, logistik, sebagainya, diesel dan sebagainya, supply chain, rantaian bekalan yang disruption. Tetapi kalau kita tengok negara seperti Thailand berdepan dengan masalah kos sara hidup yang tinggi kerana peperangan di Asia Barat. Itulah bukan? Betul tuan-tuan? Sehingga Thailand terpaksa menyuntik 200 bilion baht ke dalam ekonomi negara Thailand sekarang ini. Rakyat mereka berdemonstrasi. Begitu juga di Indonesia, tuan-tuan. Indonesia juga begitu. Tetapi tuan-tuan dengar ke dalam Malaysia, ada ke kita masalah ada orang demonstrasi, tuan-tuan? Harga ayam macam mana? Harga telur macam mana? Harga ubat-ubatan bawah menteri ini macam mana, tuan-tuan? Masih lagi pukul, berikan tepukan kepada semua menteri-menteri kita yang bekerja keras. Sebab itu orang kata, bila kerajaan nak bawa fiscal injection, bila nak menyuntik macam mana Thailand, we don't need that. Kita tak perlu suntikan fiskal kerana kita mengurus ekonomi dan kewangan negara ini dengan begitu baik. Berbanding dengan Indonesia dan Thailand, saya minta maaf terpaksa membuat bandingan kalau tuan-tuan tidak tahu. Sebab itu tuan-tuan, sangat mustahil. Kenapa dia mustahil? Sebab hanya bila kita ada kestabilan, when we are stable, bila ada perubahan yang baik antara kaum dan budaya, tidak ada kebencian. Kalau ada kebencian antara kaum dan budaya dan agama, akan berlaku perpecahan. Negara tidak stabil. Jadi negara boleh memacu ekonomi yang baik kerana kerajaan dan rakyat harmoni dan stabil. Sebab itu sangat mustahil untuk rakyat kekalkan kestabilan ini. Boleh tuan-tuan? Boleh. Kita sebenarnya sepatutnya hujung tahun ini negara Malaysia sepatutnya masuk dalam liga negara berpendapatan tinggi. Ini bulan 12 sepatutnya kita dalam laluan begitu. Tetapi sebab terangnya hal ini, kita sikit terganggu. Tapi tuan-tuan tahu, apabila Dato' Seri Anwar Ibrahim memacu ekonomi dengan begini baik, kita sepatutnya diangkat sebagai ekonomi berpendapatan tinggi sebanyak USD 14,000 per kapita pada setiap seorang negara kita. Ini ujung tahun ini. Begitu baik ekonomi yang sedang dipacu oleh Kabinet, oleh Perdana Menteri, oleh Menteri Ekonomi, Menteri Kewangan dan semua kami. Tuan-tuan tengok, semua kami. Dan kami adalah sebuah kerajaan perpaduan. Betul-betul tuan-tuan, ini kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan di antara siapa? Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GRS, GTS. Tetapi kenapa
Kenapa Menteri Besar? Kenapa Menteri Besar Johor sangat sombong? Minta maaf lah. Dia kata dia tak boleh duduk semeja dengan DAP. Kalau duduk semeja dengan DAP, dia tak mau jadi Menteri Besar. Kalaupun terpaksa bersama dengan DAP, dia tak jadi Menteri Besar pun tak apa. Boleh ke tak macam itu? Janganlah sombong sangat. Dalam politik, kita tak boleh begitu. Dalam politik, kita kena ramaikan kawan, kurangkan lawan. Kalau marah pun jangan terlalu marah. Kalau sayang pun jangan terlalu sayang juga. Tuan-tuan, saya tak masa mudah-mudah saja nak bagi tuan-tuan faham. Saya tahu malam ini sangat mustahil untuk saya terangkan. Sebab itu tuan-tuan, kalau saya ambil satu lagi, negara kita hari ini tuan-tuan baru diangkat sebagai negara daripada 70 negara di dunia yang dinilai, ya, nilai kehebatan ekonomi negara. Tahun 2024 kita di tangga 34. Ya, tahu kan? 34 tahun 2024. Sekarang ini 2025, 2024, 2025. Sekarang ini kan sudah 2026. Institut, satu kajian daripada sebuah badan internasional hari ini mengangkat Malaysia tahun 2024 nombor 34 tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan tahu atas usaha gigih Datuk Seri Anwar Ibrahim dan semua ahli kabinet dan seluruh negara, kita hari ini berada pada tangga 15 top economy of the world competitiveness. Kalau main bola tuan-tuan, kalau main bola dulu kita division 3 ataupun division 2 lah tuan-tuan. Hari ini kita dalam Liga Perdana tuan-tuan. Berikan tepukan kepada Malaysia, berikan tepukan kepada seluruhnya rakyat Malaysia, semua sektor-sektor yang menjadikan kita berdaya saing. Dalam bahasa Inggeris dia kata competitiveness. Kalau dulu main bola Division 2, sekarang kita main bola Liga Perdana. Nombor 15, saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu meletakkan Malaysia as the top 10 countries of the world. Dan saya yakin kita mampu capai dengan tokoh-tokoh muda seperti tokoh wanita yang kita tampilkan di N43 Permas. Tuan-tuan tahu kenapa kita perlukan Sharon Teo? Kalau Sharon Teo yang membawa aduan kepada Menteri Kesihatan, of course I will listen to her. Because not only because he is from Pakatan, because I know she is a hard working wakil rakyat ataupun aktivis rakyat. So we want, kita mahukan tokoh-tokoh dan calon-calon seperti ini. Kenapa? Sebab itulah kalau kerajaan negeri align bersama dengan kerajaan persekutuan menjadikan suara antaranya suara Sharon Teo mudah kita dengar, dan tentunya kita akan dapat melakukan apapun yang menjadi janji-janji beliau, antaranya market Borneo dan semua kerja-kerja kecil itu kita boleh serahkan kepada Sharon Teo. Tetapi Johor sebagai satu pangkalan ekonomi at the SJSEZ, Johor Singapura Special Economic Zone, dengan kerajaan yang bersekali align sejajar dengan kerajaan persekutuan, saya yakin kita akan dapat memajukan lagi Johor dengan berlipat ganda lagi. Betul tak tuan-tuan? Ya, pastinya. Kalau Johor kata itu JSEZ itu hanya usaha kerajaan negeri Johor, jangan lupa siapa yang menanda MOU itu, siapa yang menandatangani.
Siapa yang tanda tangan, saya minta maaf. Jangan lupa. Therefore, saya nak pendekkan cerita. Sangat mustahil untuk pimpinan Kerajaan Negeri Johor tahu bahawa sesiapa pun yang akan diangkat, dia mesti kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Persekutuan ada DAP di sana, ada Parti Amanah, ada rakan-rakan yang lain. Tapi kalau Menteri Besar tak boleh duduk semeja dengan DAP, sorry lah. Maknanya apa? Dia awal lagi telah exclude himself. Dia telah menafikan diri dia atau drop diri dia, atau saya tidak tahu. Saya kata tadi, saya tidak akan berceramah dengan rasa benci. Saya sayang. Kita mesti letakkan politik kita, politik baru adalah politik rahmah. Politik Parti Amanah Negara, apa Sharon? Politik rahmah, politik kasih sayang. Tetapi dalam hal polisi, kita mau bersaing. So, politik baru, kita tidak mahukan politik identiti. Kau siapa? Cina, Melayu, India, Kadazan, Murut dan sebagainya. Kita tengok pada orang itu, pada kemampuannya, kepada kebolehannya, kepada kejujurannya, kepada keikhlasannya, kepada pengorbanannya. Inilah dia calon yang kita tampilkan. Sharon Teo and untuk N43, tuan-tuan semua kena berikan sokongan pada malam, pada hari 11 keluar mengundi awal-awal, kerana kita mahu menangkan, mahu angkat Sharon Teo sebagai ahli Dewan Undangan Negeri N43 pada malam pengumuman keputusan dibuat. Boleh kan? Boleh ke tuan-tuan? Boleh ke tuan-tuan? Kalau anda boleh, saya terpaksa berhenti jam. Banyak lagi poin-poin yang nak saya sampaikan. Cukup sekadar itu untuk saya terangkan pada tuan-tuan. Kita datang bukan dengan mesej kebencian, kita datang dengan mesej kasih sayang. Negara tidak akan bangun dengan kebencian. Negara hanya dapat bangun dengan keharmonian, kestabilan. Ya, kita tidak mahu politik lama, politik mengadu domba, politik saling bermusuh. Itu politik lama. Kalaupun kita berbeza dari sudut politik dan ideologi, kita mesti bertarung atas dasar, atas polisi dan performance, yakni kerja-kerja yang kita buat. Jadi malam ini saya rasa cukup sekadar itu, sebab saya pun rasa tak boleh lebih-lebih sangat. Nanti kita banyak benda yang saya kena syarah lagi. Jadi tuan-tuan, saya yakin dan saya nak tanya lagi last. Tuan-tuan, pada hari Sabtu 11 hari bulan, saya yakin tuan-tuan akan sedia untuk keluar mengundi setiap seorang. Baik, malam ini saya nak angkat tuan-tuan sebagai ambassador penerangan. Saya nak angkat tuan-tuan sebagai orang yang bertanggungjawab memberitahu kepada kawan-kawan dan rakan-rakan yang lain. Malam ini tuan-tuan ada tugas. Setiap seorang tuan-tuan diberikan 3 atau 5 lagi orang yang tuan-tuan kena cari untuk memenangkan Sharon Teo. Tuan-tuan diangkat sebagai aktivis penerangan Pakatan Harapan N43 dan semua mesti bekerja. Boleh tuan-tuan? Boleh. Apa pun cara, social media, di mana kopitiam ke, di mana kita berjumpa, please send the message. The message of love, the message of mercy, message kasih sayang, message untuk kita bangunkan dan bina kembali negeri Johor dengan lebih baik lagi. Saya tak kata negeri Johor tak baik, saya mahu ianya jauh lebih baik, kerana dia boleh diangkat sebagai kerajaan negeri Johor yang jauh lebih baik kalau kita letakkan kepimpinan kita daripada Pakatan Harapan yang ramai mempunyai potensi-potensi kecerdikan, intelligent leaders, capable leaders, experienced leaders, and most important adalah yang jujur, yang ikhlas berjuang. Itulah dia antara lainnya figura
Untuk N43, this young lady 38 tahun daripada Permas juga, dia dibesarkan di sini. Jadi saya harap benar-benar, I really hope that everyone will not miss the opportunity to vote for Sharon Teo, and tell at least each one of us, tell 5 others. Kena beritahu 5 orang lain untuk pastikan kita dapat all the vote for Sharon Teo. Boleh tuan-tuan? Boleh. Kita kata lawan tetap. Lawan sampai. Terima kasih. Siap.